Dalam soal ini, golongan yang paling perlu memainkan peranan adalah kerajaan dan para pemimpin. Saya menyambut baik kenyataan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang baru-baru ini yang menekankan bahawa pemimpin perlu bertanggungjawab menjadi pendamai, bukanlah pencetus perbalahan. Sejarah telah membuktikan bahawa pertelingkahan kaum dan agama, jika tidak dibendung dengan bijaksana, mampu membawa malapetaka. Kita tidak mahu sejarah hitam itu berulang lagi, hanya kerana kealpaan kita dalam mengurus isu sensitif ini dengan hikmah dan kebijaksanaan. Maka saya menyeru pada semua pemimpin, khususnya pemimpin-pemimpin politik, agar bertindak sebagai jambatan perpaduan yang menyatukan rakyat, bukannya mencetus api yang membakar hubungan harmoni yang telah lama terbina. Berhentilah daripada menjadi badut yang mempolemikkan isu raja, agama dan kaum. 3R. Sehingga mencetuskan pertelingkahan dalam kalangan masyarakat. Biarkanlah pentas ini terus tenang tanpa drama yang menyakitkan. Berdialoglah guna akal dan hati, bukannya bermonolog guna nista dan benci.